tu pun masuk kat sini. Penyakit dah. Ha? Penyakit juga. Dia kira tak kira lah sihat ke, sakit ke, keluar janabah. Itu kira boleh masuk kat sini lah juga, tapi dia tak tulis sini penyakit kan. Itu boleh masuk. Alhamdulillah. Melihat, dia tak berseronok, dia tak melawak, dia tak mimpi, tengok, keluar sah, mandi kan. Janabah lah tu. Ataupun berfikir, fikir, khayal punya pasal, keluar benda tu, wajib mandi. Ini yang ditegaskan dalam fiqh kita. Tak kira apa tujuan, sama ada rasa lazat ataupun tak rasa lazat masa keluar mandi tu. Keluar saja, janabah, wajib mandi. Dia rasa saya tak rasa nikmat apa. Dia cerita dia keluar saja. Sebab ada dalam mazhab lain yang bukan Syafi'i punya syarat yang kata keluar tu ada kelazatan.